mana ni? Kat mana ni? Jangan terkejut beruk sangat macam aku terkejut beruk ni. Inilah dapur bujang berwajah baru. Surprise untuk korang. Hasil aku kumpul-kumpul duit, aku cat sendiri. Nampak? Menarik tak dapur aku? Okey, resipi kita yang pertama nak masak. Apa dia? Combo kailan lah. Antara bahan untuk combo kailan, simple je, kena ada kailan. Ni nama dia daun kailan, bukannya daun teruk ataupun daun kaduk. Kalau tak, memang tak jadilah combo kailan. Lepas tu kita ada cili padi, lebih kurang dalam 3 tangkai. Bawang putih dalam 3 ulas. Lobak masin. Lobak masin ni yang nampak. Ni yang tadi aku beli sepaket banyak sangat tu. Kan? Mula-mula nak buat apa? Senang je orang bujang. Tak payah susah-susah. Kita potong kailan dulu. Batang ni kita nak pakai tau. Jangan kau ingat batang macam ni tak pakai. Batang ni nak pakai. Tapi kena ada cara dia. Macam mana nak masak. Kita nak kena goreng daun dia dulu. Sebab apa? Daun dia tu lembut. Batang dia kemudian. Macam itulah. Nampak senang je orang bujang. Tak susah mana pun. Kan? Okey, daun dia kita kena hiris nipis-nipis ataupun halus-halus. Kalau tak nanti kita goreng dia tak rangup. Kita nak kerangupan daripada daun tu. Macam ni. Nampak tau. Poyo. Combo kailan sebenarnya masakan ataupun resipi orang Cina lah. Tapi aku perbagaikan. Mana aku punya ni? Saya perbagaikan. So, kita rasa nak rasa pedas, kita letaklah cili lebih sikit. Sebab apa? Kita nak rasa Melayu-melayukan sikit. Alright. Batang ni sebenarnya boleh makan ni. Rugi kalau tak makan. Batang dia sedap. Kita ambil juga. Nampak? Tapi jangan kau pakai batang yang besar-besar ni. Besar ni kau gigit air ni, rusa pun tak boleh makan. Tak adab. Sebab apa liat sangat. Dia macam ni. Nampak tak dia kat situ. Cantik. Combo kailan ni sebenarnya kalau kita makan dengan nasi panas-panas nanti, syahdu dia macam malam raya. Kalau yang dah kahwin tu mungkin macam malam pengantin lah. Pakcik tak tahulah tu. Tu korang sendiri tanggung lah. Saja wow jangan marah. Ni dia. Potong cili dulu. Cili ni sebenarnya nak nambahkan pedas. Combo kailan ni sebenarnya kadang-kadang ada cili, kadang-kadang tak cili. Tapi yang aku letak ni cili padi. Sebab apa? Aku nak kenakan kawan aku sikit. Dia selalu kuat makan sangat. Kali ni aku letak cili padi lebih sikit. Terkena kau. Nak pula gigit macam ni. Gigit nipis-nipis macam ni. Sembunyikan cili tu dengan batang kailan lebih kurang, tak nampak. Kejap lagi dia makan. Ambil. Potong bawang putih. Bawang putih ni kita nak cincang tau. Sebab apa? Nanti kita kena goreng dia sampai dia kuning-kuning ataupun rangup-rangup nanti. Lepas tu lobak masin pun kita nak goreng macam tu lah. Kalau kita goreng sekali nanti dia naik bau. Tak tahu nak cakap lah. Potong je nipis-nipis macam tu dulu. Lepas tu cincangkan. Lepas tu pegang ujung pisau macam ni. Cincangkan je. Maklumlah kita bukan Jamie Oliver nak potong cantik-cantik. Kita seadonyo je. Kau cincang je. Jangan cincang jari sudah. Alright, cincang macam tu. Lobak masin ni dia liat sikit. So kita kena iris dia nipis-nipis dulu. Iris nipis-nipis. Okey, cincang juga macam tadi juga. Macam kita cincang bawang putih. Nampak tu. Senang je. Kan? Pada siapa yang tak suka makan sayur, lepas tengok je buat combo kailan ni, menangis, meleleh mata kau. Dah habis potong dah, nak buat apa? Takkan nak duduk kat sini kot. Duduk kat sini tengok, boleh masak? Boleh jadi? Tak. Jom kita masak dia sebelum aku masak korang semua. Combo kailan dengar macam susah tapi memang senang nak buat. Mula-mula kita nak buat apa? Kita nyalakan api lah untuk kuali yang leper ni. Tak payah nak tengok nak ambil red pen tulis-tulis tu. Old school. Kau tengok je, senang je. Tak usah mana pun. Minyak sikit. Kan? Kita nak goreng, lepas tu kita nak rebuskan sedikit batang kailan ni. Lepas tu baru kita buat-buat yang lain. Cara tu satu step by step. Okey, alright. Masukkan je. Kita campak-campak dah. Nampak? Dengar tu. Kejap je, kita tak nak dia sampai apa? Sampai dia garing ke apa, tak payah. Kita dah nak dia laju-laju, lepas tu kita nak tuang air je. Alright, dah layu dah agaknya. Kejap je.
nampak tu. Kalau Mak Saleh dia makan apa? Asparagus. Oh, asparagus tu. Nak cakap pun tak betul, nak sebut juga. Masukkan air. Sikit je, jangan banyak. Agak-agak je. Cukup. Okay, makan dia. Okey, kita masukkan cili padi. Ni banyak gila. Kesian kat member aku kalau termakan ni. Kau. Agak-agak je. Kesian kat dia. Lepas tu, sedikit garam. Sebagai perasa, macam biasa, tak pakai MSG. Sikit je. Sebab apa? Nanti lobak masin tu pun dah masin. Nanti ada orang komplain masin pula. Gula sikit. Oh, nampak? Dia dah apa? Mendidih-didih. Batang kailan ni kena masak lama sikit lah. Sebab apa? Gula masuk gula sikit. Sebab nanti dia liat. That's why kita masak lebih dia dulu. Nampak tu. Cantik terbaik. Nampak macam tak sedap je kan? Kejap kau tengok sedap tak sedap. Alright, ni dia kuali yang baru. Baru tak baru sangat lah. Ni aku rembat daripada siapa ni? Dah bercalor-calor dah. Mana api dia ni? Tu dia api dia. Maklumlah kuali dapur dah uzur dah lama dah dik. Kan? Masukkan minyak untuk menggoreng. Lebih sikit minyak dia. Sebab apa kita nak goreng daun tu Sambil-sambil tu usahlah juga batang kailan ni. Janganlah kau anak-anak tinggikan dia. Sedangkan yang ni kau nak buat apa? Kita masukkan kita punya kailan. Daun kailan. Jangan terlampau banyak sangat. Nanti dia apa? Nanti minyak tu nanti dia campur air dia dah tak bagus dah. Kita nak goreng dia agak-agak je. Agak-agak tenggelam. Kejap lagi kita goreng sedikit demi sedikit sampai habis. Sebab banyak sangat tadi tu pun. Nampak sikit tapi banyak. Kacau dia supaya dia tak hangus. Batang kailan kita pun sebenarnya dah masak dah tu. Biarkan dia kat dalam tu. Kejap lagi saya tahu dah nak buat dia macam mana. Kita buat dia. Combo kailan. Kenapa dipanggil combo kailan? Sebab di combo kailan ni kita pakai semua bahan yang ada. Daripada batang sampai ke daun. Daripada lobak masin, bawang putih ke cili. Kita susun dia. Daripada bawah-bawah sampai naik ke macam pokok balik. Kan? Batang duduk kat bawah dengan cili. Lepas tu daun duduk atas. Lepas tu ada lobak masin kat atas dia. Dengan bawang putih memang terbaik. Itu dinamakan combo kailan. Nampak? Sebab nama dia. Memang mengambil masa ataupun prosesnya agak cekat lama sikit lah. Tapi berbaloi lah. Alright. Batang kailan kita pun dah masak sebenarnya ni. Tak perlu lama-lama sangat kau duduk kat dalam tu. Lembut kan? Lembut lah kan. Tak apa. Kita masak sampai air ni agak-agak kering. Dan kita angkat dia. Dia ada kat dalam tu. Dengan api yang agak sederhana lah. Jangan terlampau kecil sangat. Ni jadi macam mana ni? Dah boleh angkat sebenarnya ni. Kacaukan dia. Nampak tu? Kalau tak bahagian-bahagian yang apa terselit-terselit tu, tak masak. Nampak? Kejap lagi ni kalau kau makan memang rangup. Nampak? Cara tu. Ini sebenarnya kita boleh tuang terus. Tapi kita nak goreng-goreng benda lain lagi minyak ni. So, kejap lagi kita tunjuk macam mana nak buat dengan senang dia. Engkau bunyi lebih pula. Alright, ulangi proses yang sama sampai kailan kita habis. Kejap dah siap dah kau. Tutup je lah api. Masalah je kau ni. Nampak bau dah naik. Masukkan je. Nampak. Aneh. Kacau dia. Tak apa, yang ni kita biarkan je yang batang kailan ni. Sebab apa? Dia dah masak dah. Dia ada lembut kejap dalam air yang panas tu. Yang ni kita kacau dia supaya dia tak hangus. Nampak tu. Ni kalau makcik pensan tengok. Nak buat apa nak? Combo kailan. Makcik ada anak perempuan nak kahwin tak dengan anak makcik? Makcik tu offer kahwin dengan anak dia terus. Nak pula aku. Dah boleh angkat dah. Sebab apa? Tahu dia boleh angkat tak boleh angkat? Nampak? Dah bertukar color-color macam tu. Daripada hijau muda dia. Daripada hijau muda ke hijau yang gelap ataupun hijau tua. Dah tua-tua pun bengap lagi. Terbaik. Alright. Minyak dah panas. Kita pakai je minyak ni. Jangan tukar-tukar minyak lain. Sebab apa? Dia hasil daripada kailan tu juga. So tak ada masalah. Ni dia. Lobak masin. Masukkan terus sekali. Kacau je.
Ni tak biasa lagi, Pak. Ni biasa saja, Pak. Ada lagi yang luar biasanya. Nanti kita tengok. Gorengkan dia agak sampai dia garing ataupun keperang-perangan. Kalau tak, dia tak rangup, tak sedap nanti. Sementara tunggu dia nak masak ni, senang je. Kita ambil pinggan yang suci, bersih, murni macam ni. Kita masukkan batang kailan ni. Nampak tu. Biasalah mesti batang duduk bawah. Pokok mana ada batang duduk atas kan? Ni nampak batang duduk bawah pula. Apa benda lah aku cakap ni, macam-macam. Korang jangan fikir lain pula. Memang lumrah alam macam tu. Nampak cili-cili pun semua ambil. Kalau nak kuah dia pun boleh tuang sikit, jangan banyak sangat. Kuah ni pun sedap ni, ada masing-masing ada pedas-pedas. Ni dia. Kita punya daun tadi tu terletak di atas dia. Nampak. Masukkan bawang putih. Cili sikit. Jadi pedas pula. Ada orang komplain pula sekejap lagi. Kacau ni sekali. Kejap je, bawang putih ni kejap je. Sebab tu saya masukkan lobak masin dulu. Lobak masin ni lambat nak masak. Yang macam apa? Bawang putih ni dengan cili ni kejap je. Tak atas dia. Ni dia combo kailan. Orang bujang. Senang je nak masak. Kailan, lobak masin, bawang putih, cili. Takkan nak makan ni saja kan? Adalah lauk dia. Resipi kita yang kedua. Apa dia? Ikan goreng sos tiram. Jom kita sediakan bahan-bahan untuk ikan goreng sos tiram. Jom.